kita sediakan plastik untuk balut buah. Saya beli je plastik ni je. Saya tak beli plastik lain, saya beli plastik yang transparent ni. Dulu pakai kertas, koyak. Kita pakai plastik lah. Dan plastik ni transparent, kosong. Okay, macam kat pasar raya tu lah. Jadi kita kena potong. Saya potong penjuru sini dan tengah sini. Sini dua, tengah satu boleh. Dan saya potong sini. Sini tujuan dia saya nak ikat lah dia kan. Okay, tak banyak, buat lebih kurang 7-8 je. Satu hari dapat bungkus 7-8 pokok pun okey. Maknanya bukan satu hari, setiap kali datang dapat bungkus 7-8 pokok pun okey. Pokok pula 7-8 biji buah pun kira okey lah. Sebab buah dia banyak, nak bungkus semua satu pokok rasa macam tak cukup masa lah. Jadi saya buatlah sikit-sikit, mana-mana yang boleh ni. Nanti kejap kita bungkus kat sana. Okey, ada 2 pokok kita nak bungkus buah dia. Satu limau sangkir pamelo tu lah. Satu lagi pokok markusa. Okey, kita dah banyak ni je jadilah, tak kisah banyak mana pun. Let's go, kita pergi. Jom. Penting mana? Kita nak bungkus kat sana. Maknanya buah dia banyak sangat. Terlampau banyak sampai tak terbungkus. Maknanya setiap kali datang dapat bungkus 7-8 biji pun okey lah. Okey. Buah dia besar. Okey. Jadi tindakan yang saya buat adalah bocorkan bocor ni. Bocor ni bocor. Ni bocor. Jadi saya nak kuat dia melekat kita nak bungkus. Ni contoh lah. Jadi ada daun-daun di ujung-ujung ni kita kena buang. Itu tujuan saya bawa kan. Okey. Tak apa dulu nak takut-takut dah lah. Ni. Okey. Kita nak buang. Banyak ni ada lagi. Okey. Yang satu. Kita bungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Bungkus sajalah. So yang tadi saya ikat kan, yang ni boleh saya potong, boleh ikat atas dia. Sebelum ni kita tak potong, kita pakai stapler. Pakai stapler agak lambat. Dan kalau hari hujan basah, keluar sini. Satu selesai. Saya ambil yang senang. Ni satu lagi di bawah ni. Apa ni? Bawah. Okey. Ni dah kebelah ni, kita ikat je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan. Mudah-mudahan besar. Buah ni dia boleh membesar. Besar lah, tak tahu lah. Sampai macam buah ni Ni orang kata sangkis Bali, tak tahulah. Saya pandang macam sangkis pamelo je. Okey, sini buah sini semua penuh. Ini sudah, ni ada satu lagi. Nampak? Kerbia. So kita kena bungkus. Ni dah terbuka ikatan dia. Oh, dulu pakai okey. Ni yang lama pakai stapler. Pakai stapler tak apalah, kita ikat je. Tak susah ikat dia, senang je. Okey, saya ikat balik semula. Okey. Ikat ambil bucu dia saja. Tak payahlah nak tak ketat sangat sebab nanti dah habis lepas. Bawah dah bocor. Hari ni ada banyak sampai sana-sana. Tapi saya ambil yang ni dulu yang dekat. Jadi nak bungkus lah. Ni masuk sini, ambil bucu dia, ikat. Okay. Kerja di kebun ni tak tahu dah bila nak sudahnya, entah. Macam tak ada kesudahan. Sentiasa ada nak kena buat. Apa sebab? Sebab
Yang pertama, pokok ni dia tidak statik. Dia semakin besar. Yang buah semakin banyak, semakin besar, macam itulah. Dan bila dia membesar, dia ada berbagai saiz, arah. Pucuk pun merata tempat. So, bila arah tentu arah tu, kita kena buat kerja lah. Tu je lah. Itu yang menjadikan kita banyak kerja. Okey. Ini cara kobon dan bungkus buah lah ya. Tak semestinya nak ikut ni cara saya lah. Saya ambil pendekatan yang memudahkan kerja saya. Kalau menyukarkan tak adalah kan. Okey, Allah ikat okey. Ikat saja hujung dia. Dah selesai. Okey, bawah dah bocor. Ni dah bocor. Sini dah bocor. Okey, ni ada lagi. Banyak. Okey. Rasanya cukuplah ni dulu kan. Okay. Tadi buah dia ada yang dah besar. Kita tengok saya tunjuk. Belah sana. Dari sini. Yang bawah ni ini. Nampak ni. Besar dah ni. Ni. Besar dah ni. Ni pakai kertas. Kan? Makin lama ni makin besar. Jadi tak boleh ni. Saya kena tukar. Gantilah dengan plastik ni. Mudah-mudahan dia terpelihara. Kita bungkus ni untuk apa sebenarnya? Kita bungkus untuk elakkan daripada gangguan injection serangga lah. Lalat-lalat buah, penyengat lah apa, dia inject juga. Ni buah ni akan besar. Okey, banyak lagi. Merata. Ni. Tadi saya kena bungkus. Takat mana boleh bungkus, kita bungkus mana yang ada dululah. Kita ambil. Sekejap lah. Dia ni 3. Okey. Sebelah sini. Yang rendah-rendah ni kita bungkus. Ni. Kat sini ada 2. Sekejap Mana dia pintu dia? Okey ni. Plastik ni lembut je. Tak kena cara tarik sikit koyak. Okey. Saya ambil ujung boleh ikat. Ada orang kata, apa tak beli plastik yang ada berbegang tu kan? Boleh juga beli tu. Itu lagi senang sebenarnya. Tapi sebenarnya saya kebetulan je lupa benda ni. Saya jalan saya sambal lah ini dulu. Kan? Okey, ni ada 3, ada 2. So 2 ni dia takkan besar lah. Kita kena buang satu. Saya buang satu ni. Okey. Yang satu ni kita bungkus. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan lebih besar daripada yang kita jangkakan lah. Kalau 2 saja kita rapat-rapat, dia tumbuh tak besar nanti. Tumbuh tak besar apa, dia saiz dia berbuah nantilah. Dan buah tu jadi tak besar. Masya Allah. Nak ikat. Okay. Ikat ujung saja. Beres. Tak beres. Sini pula. Okey dah. Tu buah ni akan besar, insya-Allah. Ni muat kalau besar dia ngam ni, penuh ni plastik ni. Cantik Kan? Mana lagi? Banyak ni. Tak tahu pun satu nak bungkus. Okey. Ni satu lagi. Buka plastik melekat. Mana atas. Okey. Ya, ni satu. Bungkus je. Ada masalah. Senang. Okey, siap. Ini. Yang ni pula. Ini ni.
Okey, ada lagi satu plastik. Saya anggarkan lebih kurang 10 je. Kalau saya nak bungkus semua sekali dalam masa satu hari ni, sampai ke petang tak selesai. Jadi saya datang, saya bungkus mana yang sempat saja. Okey, satu lagi. Sekejap. Sini je lah. Okey. Ni yang besar ni. Mana tadi? Ni satu ni. Ni besar ni kan? Okey. Wah. Allah terkoyak. Plastik ni lembutnya. Okay. Saya hanya perlu ikat saja, tak apa. Okey dah. Okay. Ada banyak daun-daun. Ni ada berkarat ni Kalau ni kau kena buang Yang daun berkarat ni. Yang ni sebenarnya pun boleh buang. Dia dah memberatkan. Okey. Kalau nanti ditumbuh lain tak apa. Daun yang dah berkarat ni kita buang. Hari ni saya buat sikit je. Mana yang sempat. Okey. Ni daun, kalau kita tengok daripada jauh banyak nampak macam coklat. Pergi dekat-dekat dia macam berkarat pula. Berkarat tu bukan apa, debu ke apa, saya tak pastilah. Kan, tapi ni tengok ni. Coklat ni kan. Tak tahulah, saya sebenarnya saya tak suka ni. Berkarat ni. Saya buang lah. Okey. Kerja nak buang ni sekejap-sekejap nak tunjuk macam ni boleh lah. Tapi sebenarnya ambil masa yang lama untuk memproses benda ni. Okey, itu dulu. Rasanya memadai apa yang ada. InsyaAllah kita kongsi lagi pada masa akan datang. Okey, doakan mudah-mudahan semuanya sukses, berjalan lancar. Buah dia banyak. Tak tahulah buah dia sangat banyak. Saya hanya menggunakan baja tahi kambing. Ni saya bubur tahi kambing. Kalau ni. Dah jadi debu dah. Ada masa saya taburkan situ. Kalau hari hujan dia mengalir ke bawah. Dua ni lah. Pokok limau dan pokok apa nama ni? Pisang akan dapat air tahi kambing. Dan dia akan turun pergi ke sini juga. Pokok tu. Okey, itu dulu.